Mari masak bersama minyak. Hari ini saya bersama dengan Puan Atirah dah berada pun berhadapan dengan Nadi PPR Simpang. Ya, betul. Ada kat mana ni Nadi? Boleh cerita sikit tak? Di flat PPR Simpang Perdana, Batu 2.5. Nak masuk ni senang lah, dekat dengan court Badminton, ya betul. Okey, dan hari ni Puan Atirah nak kongsikan menu pertama dia. Apa dia tu? Cucuk kelapa. Abang sayang? Cucuk kelapa abang sayang dan cucuk ikan bilis cintaku. Ada dua menu yang saya rasa bahan dia simple je kot. Ya, sangat simple. Okey, mungkin boleh perkenalkan sikit bahan-bahan, penonton nak tahulah kan. Benda pertama. Okey, benda pertama. Itulah kita kena ada minyak masak. Minyak masak. Jelama apa-apa pun tak ada masalah. Yang penting dia halal. dan minyak masak. Okey, saya kembali. Yang seterusnya ialah tepung gandum. Dan yang tadi sebab kita nak buat cucuk kelapa. Yes. Okey, kelapa lah. Kelapa parut lah. Kelapa parut. Yes, betul. Okey. Kelapa parut dan sedikit gula. Gula nak bagi manis lah. Yes. Betul. Semanis senyuman awak. Macam tu. Okey, yang seterusnya untuk cucuk ikan bilis. Sama juga tepung gandum, ikan bilis, bawang dan garam. Kita bancuh dululah. Kita bancuh. Okey, mari masak bersama minyak ialah sebuah rancangan masakan yang kita panggil, kita jemput usahawan di sekitar larut, matang dan selama. Ya, boleh. Sila. Okey, saya teruskan ya. Okey, maafkan saya. Masukkan tepung dululah. Untuk bancuhan kita tengoklah Puan Atirah ni memang dah pro di dapur. Allahu sebab tu Akbar. menu ni abang sayang kan. Menu ni lah yang membuatkan abang sentiasa jatuh cinta. Mungkin perempuan di luar sana bolehlah try untuk buat resepi ni. Okey, jadi mari masak bersama minyak, kita memaparkan usahawan di sekitar larut, matang dan selama untuk berkongsi menu resepi daripada minyak. Dan juga kita akan berikan sedikit informasi mengenai minyak masak terpakai. Okey dah. Masukkan tepung. Okey, Satna. Okey, masukkan tepung. Masukkan ikutlah. Ikut suka lah. Banyak kan? Abang sayang nak makan banyak buatnya kan? Ya. Okey. Puan Atirah, saya nak tanya. Puan Atirah tahu tak sebenarnya minyak masak terpakai ni kita boleh kita semula? Sebelum ni tak tahu. Selepas mengenali AFK baru saya tahu. Itu dia. Yes, kami ialah sebuah orang kata tempat pengumpulan minyak masak terpakai yang berpusat di Asam Kumbang. Kepada anda di luar sana penonton yang ada minyak masak terpakai, kan dah masak-masak tu ada minyak, bolehlah kumpul, letak dalam botol yang bertutup dan hantarkan ke pusat pengumpulan kami. Alright, untuk cucuk kelapa ni masukkan apa lagi, Puan Atirah? Tepung dan kelapa. Okey, lepas tu kita bubuh gula. Bagaimana manis ni dia macam agak-agak je ke? Dia tak ada. Lah. Orang masak sekarang mengagak-ngagak je lah So garam sikit lah. Garam sikit untuk kita balancekan rasa masin dan juga manis. Ya, betul. So kita akan masukkan air. Masukkan air. Mungkin saya boleh tolong. Kita pakai air. Okey, masuk sikit-sikit Okey. Buat masa ni alhamdulillah lah sebab kita ada pelbagai program. So sambutan pun agak baik lah. Kat sini boleh foto state printing, betul? Ya, betul. State printing. Nanti ke hadapan kita akan buat takat gambar pasport lah. Takat gambar pasport pun boleh kat sini. So warga PPR tak payah nak susah-susah keluar lagi, boleh je buat semua urusan dekat Nadi PPR Simpang Perdana. Cair. Kalau keras nanti tegas pula makan. Kalau abang sayang suka macam mana? Dia semua boleh suka. Tolak batu dan kayu. Sayang masakkan, so tak ada masalah. Abang sayang boleh makan je. So tuan-tuan, puan-puan di luar sana boleh cuba resepi ni. Saya tengok memang sangat mudah. Kita nak panaskan minyak ke? Boleh start dah. Untuk menggoreng. Okey, minyak masak terpakai ni sebenarnya kan bila kita nak menggoreng ataupun sebagainya, minyak kita hanya boleh guna dalam 3 kali penggunaan sahaja. Jika lebih itu yang akan memudaratkan kesihatan kita. Macam tu. Alright. Jadi bila kita gunakan minyak yang baru, bila kita panaskan minyak, asap dia tidak akan berkepul-kepul lah. Tapi bila minyak yang dah digunakan banyak kali tu, itu yang asap dia jadi berkepul-kepul. Kadang-kadang masakan yang kita masak pun jadi tak sedap. So tuan-puan janganlah guna minyak banyak kali. Nanti boleh mencecasan kesihatan kita. So Puan Atirah, lagi sikit lah bagi dia tenggelam. Kita nak menggoreng. Bila menggoreng memang gunakan minyak yang banyak. So make sure minyak anda minyak yang bersih, minyak yang tidak digunakan berulang-ulang kali. Okey, ni dah siap, kita tinggal. Kita boleh proceed lah ke seterusnya.
Sebab dia sama je, lebih kurang bahan dia. Kita pakai tepung. Ikan bilis dan bawang. Bawang. Okey. Dan garam. Ya, betul, garam lupa. Senang. Jadi kita beli barang sekali je, sekali harung je kita beli barang tu, tepung semua. Dapat 2 menu. Ya, boleh betul. cuba di rumah. Kita masukkan garam lah. Masuk bawang. Masuk bawang. Sebati. Yang ni pun sama juga Bancuhan dia tak boleh terlalu pekat, terlalu cair. Ya, betul. Nanti keras. Okey, penonton di luar sana, saya ada 2 jenis minyak yang nak ditunjukkan di sini. Ini ialah minyak baru yang belum lagi digunakan dan ini ialah minyak yang telah digunakan. Warna dia pun telah berubah dan ada kalanya dia menjadi sangat hitam. So anda dah boleh filter semula minyak masak terpakai dulu dan hantarkan ke pusat pengumpulan kami di Dewan Asam Kumbang. Saya pun tak berapa pandai sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan cucur yang telah kita bancuhan tadi untuk menjadikan dia cucur kelapa. Ya, betul. Okey. Kalau cucur kelapa ni sebenarnya makan dengan apa, Puan Atira? Sedapnya makan dengan gula merah. Gula merah? Ya, betul. Cicah gula merah. Gula merah. Gula merah ada saya bawa tadi. Ataupun susu lah, susu pekat? Yes. Cicah macam tu makan? Ya. Oh, macam tu. Okey, bila dah warna keemasan macam ni, bila kita gunakan minyak yang baru, nampak tekstur makanan kita sangat cantik. Bila dah warna macam ni dah boleh angkat Ya, boleh. Dia Dia kekuningan. Saya bantulah Okay. Chef kita nak mengangkat tu. Baik ya, Cik Azkar. Tak kahwin lagi. Okey. Nanti kalau saya dah kahwin, saya buatlah menu ni. Mungkin abang sayang saya pula lah kan. Okey, betul. Yang kita boleh jadikan ini menu untuk abang sayang. Di mana pun anda berada. Abang-abang di luar sana. Okey, sekarang kita nak buat untuk menu kedua, cucur ikan bilis. Dan bawang. Sangat mudah, tadi kita dah campur, so sekarang kita nak masukkan lah ke dalam minyak yang panas. Tengok bila minyak kita dah panas, dia macam berbuih dan dia cair lah. Tekstur dia nampak macam ni, dah panas dan boleh. Ini yang minyak kali kedua ya. Kita buat besar sikit. Okey, nampak tu, cantik teksturnya bila pakai minyak yang baru. Eloklah untuk kita gunakan. Tidaklah minyak tu warna dia hitam, pekat, ikan. Kalau macam tu dah boleh tukar lah tuan-puan. Kalau di rumah tu kan pakai minyak yang dalam paket kan, untuk isi rumah. So bolehlah tukar selalu. Janganlah pakai kerat-kerat, nanti boleh memudaratkan kesihatan kita. Saya dah boleh bau dah ikan bilis dan juga bawang dia tu. Okey, so kita punya cucur pun dah masak. Dia dah warna sama juga, kuning keemasan macam ni. Tengok bila kita gunakan minyak yang baru, sangat cantik teksturnya. So dah boleh angkat lah. Okey, betul. Okey, kalau macam cucur ni kita boleh makan dengan apa, Puan Atira? Selalunya sambal tumis. Oh, sambal tumis. So tapi hari ni saya bawa sos je lah. Sos je, dengan sos pun dah sedap juga kan. Okey, cucur ni nama apa tadi? Cucur ikan bilis cintaku. Amboi, tengok berbunga-bunga Puan Atira kita ni. Okey, dah siap. Ini dia menu kita. So kita nak plating sekejap. Okey, ini ialah hasil masakan yang kita masak tadi. Bukan saya lah, Puan Atira yang masak, iaitu cucur kelapa abang sayang dan juga cucur ikan bilis cintaku. So kita nak tengok tekstur sikit, boleh Boleh sila. Bismillah Okay, kita tengok tekstur untuk cucur kelapa ni sangat lembut dan dia crispy lah di luar. Okey. Dan Puan Atira kata tadi macam mana? Untuk sedap sebab cucur ni dia akan tak rasa manis. So kita akan padankan dengan brown sugar, iaitu gula merah. So cicah macam ni saja. Ya, betul. Okey, sebab kita pakai gula putih tadi sikit je kan? Sikit saja dan garam. Bawa review. Okey, rasa dia seimbang sebab kelapa tu dah ada rasa lemak di situ. Dan kita dapat rasa manis tu, saya rasa daripada gula ni lah kot, sebab kita cicah kan. Sangat kata kombinasi yang sangat kena lah. Ni betul-betul ke tak ni? Betul. Serius. First time makan kan? First time. Itulah, nanti saya dah ada abang sayang, saya cubalah buat untuk abang sayang. Dia juga ingat lagi. Okay, next. Kita tengok untuk cucur ikan bilis ni. Saya ambil yang kecil kot. Okay.
Cucuk ikan bilis ni kita makan dengan sos lah. Tengok tekstur dia. Saya rasa kat luar sana mungkin dah biasa kot untuk cucuk ikan bilis ni. Tapi tadi sebenarnya ada pengunjung yang datang tadi, dia kata dia pun tak pernah dengar pasal cucuk ikan bilis. First time dia kata. So special jugalah kan. Okey, so dan dia makan dengan sos. Sos biasa je lah kot. Ya betul. Okey, so makan cicang dengan sos. So rasa dia cucuk ikan bilis lah. Rasa ikan bilisnya. Okey. Tak masin sangat sebab garam pun kita buang sikit sebab kadang-kadang kan ikan bilis masin. Yes. So memang Pak Atirah ni pro lah, dia pandai seimbangkan orang kata rasa masakan tu lah kan. Alright. So itu sahajalah kita rasa episod Mari Masak Bersama Minyak pada minggu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Atirah dan juga Nadi PPR Simpang Perdana kerana mengizinkan kita untuk membuat rakaman Mari Masak Bersama Minyak di sini. Untuk minggu depan, tetamu mana pula yang kita nak jemput, kedai mana pula kita nak terjah, tunggu sama-sama. Mari Masak Bersama Minyak. Terima kasih. Bye.